Shah Rukh Khan kini sudah memasuki usia 60 tahun, namun namanya masih tetap bersinar sebagai salah seorang bintang paling terkenal dari India. Usianya mungkin bertambah, tetapi pesonanya sebagai pelakon tetap membuat ramai peminat kagum. Dilahirkan pada 2 November 1965, Shah Rukh Khan atau lebih mesra dikenali sebagai SRK telah melalui perjalanan panjang dalam dunia hiburan. Dari televisyen hingga ke layar perak, beliau berjaya membina nama sebagai antara pelakon Bollywood paling berpengaruh. Menariknya, usia 60 tahun tidak membuat Shah Rukh Khan kelihatan jauh daripada dunia anak muda. Gaya penampilannya masih bergaya, penuh keyakinan dan sering menjadi perhatian apabila beliau muncul di khalayak ramai. Sepanjang kerjayanya, Shah Rukh Khan telah membintangi begitu banyak filem terkenal. Watak romantik yang pernah dibawanya menjadikan beliau dikenali sebagai King of Romance dan membuatkan namanya begitu dekat dengan hati peminat di seluruh dunia. Namun, perjalanan hidupnya bukanlah sentiasa mudah. Sebelum mencapai kejayaan besar, Shah Rukh Khan perlu bekerja keras dan membuktikan kemampuan dirinya dalam industri yang sangat kompetitif. Pada usia 60 tahun, beliau masih menunjukkan semangat untuk terus berkarya. Bagi peminat, perkara paling menarik bukan sekadar penampilannya, tetapi bagaimana beliau mampu mengekalkan karisma selepas lebih 3 dekad berada dalam industri. Shah Rukh Khan juga mempunyai jutaan peminat di seluruh dunia, termasuk di Malaysia, Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara. Setiap kemunculannya sering mendapat perhatian besar kerana pengaruhnya sudah melangkaui sempadan India. Kini, selepas melalui pelbagai kejayaan, cabaran dan perubahan zaman, Shah Rukh Khan tetap berdiri sebagai salah satu nama terbesar dalam sejarah Bollywood. Usia 60 tahun seolah-olah tidak mengurangkan daya tarikannya sebagai seorang bintang. Bagi ramai peminat, Shah Rukh Khan bukan sekadar seorang pelakon, tetapi simbol ketekunan, keyakinan dan kejayaan. 6 dekad usia mungkin kelihatan panjang, tetapi perjalanan King Khan masih menjadi cerita yang menarik untuk terus diikuti. Pada usia 60 tahun, Shah Rukh Khan bukan sahaja dikenang sebagai seorang bintang besar Bollywood, tetapi juga sebagai seorang suami dan bapa yang mempunyai keluarga yang sentiasa menjadi sumber kekuatan dalam kehidupannya. Di samping kejayaan yang diraihnya dalam dunia filem, Shah Rukh Khan menjalani kehidupan berkeluarga bersama isterinya, Gauri Khan. Mereka mendirikan rumah tangga pada tahun 1991 dan terus bersama melalui pelbagai fasa kehidupan, termasuk ketika Shah Rukh mula membina namanya dalam industri hiburan. Perjalanan mereka sebagai pasangan bukanlah sekadar tentang kemasyhuran dan kemewahan. Gauri menjadi antara individu yang menyaksikan perubahan Shah Rukh daripada seorang pelakon muda kepada salah seorang superstar paling dikenali di dunia. Hasil perkahwinan mereka, Shah Rukh dan Gauri dikurniakan 3 orang anak, iaitu Aryan Khan, Suhana Khan dan Abram Khan. Ketiga-tiga anak mereka membesar dalam keluarga yang sentiasa mendapat perhatian daripada media dan peminat. Aryan Khan sebagai anak sulung turut mencuri perhatian ramai sejak kecil. Namun begitu, beliau mempunyai minat dan perjalanan tersendiri dalam bidang kreatif serta hiburan dan tidak sekadar bergantung kepada nama besar bapanya. Suhana Khan pula semakin dikenali sebagai generasi baharu keluarga Khan. Minatnya dalam bidang lakonan membuatkan ramai peminat tertarik untuk melihat bagaimana beliau membina kerjaya dan identitinya sendiri dalam industri hiburan. Sementara itu, Abram Khan sebagai anak bongsu sering menjadi perhatian apabila muncul bersama Shah Rukh Khan. Hubungan mesra antara bapa dan anak ini sering membuatkan peminat melihat sisi Shah Rukh yang lebih lembut dan sederhana di luar dunia glamour. Adapun isteri SRK, Gauri Khan juga bukan sekadar dikenali sebagai isteri kepada Shah Rukh Khan.
Beliau mempunyai perjalanan kerjaya dan pencapaian sendiri, khususnya dalam bidang reka bentuk serta perniagaan, menjadikan pasangan ini sebagai antara pasangan paling terkenal dalam industri hiburan India. Kini, selepas lebih 3 dekad perkahwinan dan ketika Shah Rukh Khan mencapai usia 60 tahun, kisah keluarganya menjadi sebahagian daripada perjalanan hidup yang menarik. Di sebalik sorakan peminat dan kejayaan besar di layar perak, Shah Rukh tetap mempunyai satu perkara yang tidak ternilai, iaitu isteri dan anak-anak yang menjadi sebahagian penting dalam kehidupannya.